Yang keempat, hak najis ni darah. Darah maksudnya darah yang mengalir. Maksud mengalir ni darah kita ni lah. Cuma orang kata hati tu darah juga. Hak tu boleh makan. Dan nanah. Firman Allah Ta'ala, audaman. Allah kata, audaman masfuhan. Ataupun yang najis itu darah yang mengalir. Darah mengalir. Makna darah mengalir? Oh, jumpa darah beku. Tak apa lah. Dah, darah tu najis juga. Dah darah apa hak ada mengalir? Hati tu orang kata darah juga. Tapi hak ni dak mengalir, itu maksud Al-Quran katanya. Ya, kadang-kadang ayat Quran hadis ni ia kena tafsir kan, tidak bahaya. Contoh. Tadi saya baca hadis Imam Bukhari, Imam Muslim riwayat daripada Abdullah ibnu Umar. Nabi SAW bersabda, la tusafiru bil Qur'ani ila ardi al-adu. Nabi bersabda, jangan kamu musafir mana-mana ke negara musuh Allah. Orang kafir lah. Musuh Allah ni, musuh ke bumi musuh. Saya orang Algeria dulu, nak pergi ke Thailand. Saya masa tu nak cop pasport duduk di Malaysia tahun 91 lebih kurang. Niat hak pertama saya jumpa dia berhujah dengan saya dah 61 masa tu. Tak tahu kaedah hadis nak ulang. Jadi saya ni bawa Quran. Saya ni masa kecil-kecil dulu wahai Allah baca Quran, masa kita kadang jadi tu imam masjid tu, jadi bawa Quran kecil. Ya Zuliadin, jangan bawa Quran. Apa? Thailand negara kafir. Dah, apa negara kafir? Dia baca hadis tu. Saya hari ni ingat mula. Kok dia kata dia ustaz juga, ulama juga dia. Tapi dia pegang pendapat tu. Dia mengaji di Madinah. Jadi dia kata kat saya dalam van masa tu, saya pun susuk lah. Sekarang saya jumpa, hari ni saya jumpa hadis tu balik. Saya cari mula hadis tu, jumpa tadi. Imam Bukhari riwayat, Imam Muslim riwayat. Hebatlah hadis tu. Lepas tu Nabi kata, la tusafiru bil Quran. Jangan kamu musafir bawa Quran ke bumi musuh. Musuhnya orang kafir lah. Musuh orang kafir lah kita kiranya. Lalu Imam Nawawi mensyarahkan hadis Muslim. Dalam dia syarah hadis Muslim, jumpa dengan hadis ni. Imam Muslim kata, hak ni hak kita nak, hak Nabi tu memang kita nak, tapi takut kita tak faham. Maksud apa ni tak boleh bawa Quran ke bumi musuh? Ya, musuh ni kalau perang, kata Imam Muslim. Kalau orang kafir tak mesti musuh. Orang kafir saudara kita. Orang kafir kan saudara kita. Apanya? Saudara kita ni orang Islam atau orang kafir. Hak tak boleh, hak musuhnya harbi, kafir harbi. Hak main di Malaysia kafir harbi tu politik atau politik dah baik. Main gelar kafir harbi di Malaysia tak betul. Dia bayar, dia panggil apa, bayar apa dia panggil. Kalau zimmi dulu dia bayar jizyah. Kita di Malaysia ni dia bayar apa dia panggil? Bayar juga. Dia ada IC. Kalau dia lawan kita, dia lawan apa? Ngenapan ke ngemuluk? Ngemuluk berlawan lah dengan dia. Di parlimen ke di mana berucah lah, bagus lah kalau dia berlawan ngemuluk. Kita nak dakwah dia, beri idea, beri pandangan. Maknanya. Jadi maksud Imam Muslim kata, hak tak boleh bawa Quran ni, macam contohnya masuk di Israel. Hak tu harbi tu. Dia cek break tengok Quran, dia pun syek, ambil Quran baru lepas. Jadi hak tu tak boleh bawa Quran. Itu tafsir. Tapi ada juga ulama yang kerah, dia pakai zahir hadis tu. Apabila pakai zahir hadis tanpa melihat realiti, maksud di sebalik hadis tu. Di sebalik hadis itu Imam Muslim yang mensyarahkan hadis itu menyatakan adu itu bukan orang kafir biasa, ini kafir harbi. Dah di Thailand boleh bawa dak Quran? Ya pernah dak siap Quran orang kita ada. Ada pondok pula tu. Mungkin kawan saya tu tidak tahu ada pondok tu. Tidak tahu sebahagian besar orang Islam ada di orang petani tu. Kemungkinan dia marah saya bawa Quran. Saya ingat pula hari ni, oh dia tegur aku rupanya hadis ni. Jadi maksudnya, kita pegang Quran hadis Ustaz. Berapa dia?
Awak pegang Quran hadis. Dan saya pegang Quran hadis tau. Saya pegang Quran hadis tau, tapi saya tak tapek. Oh, mu tapek. Tapek mana? Mu tapek di parti. Mu tapek mana? Di rumah. Saya tak tapek. Tapi saya pegang Quran hadis ijma' qiyas tu. Nak suruh pegang ke nak suruh tapek? Kadang-kadang kita duk pelik, duk marah ke orang tak tapek. Hak tak bolehnya tak pegang, tidak beriman, tidak percaya tu tak boleh. Tidak beramal dengan Quran. Pas kita nak beramal pula. Boleh ke beramal kalau kita tak pandai? Kalau lah sekadar boleh baca, boleh beramal, tak perlu Imam Syafi'i, tak perlu Imam Maliki, tak perlu Imam Nawawi, tak perlu Imam Ghazali, tak perlu Al-Qaradawi, Syekh Muhammad Ghazali rahimahullah, Sayyid Mutawalli Sya'rawi. Kita tak perlu. Pasal apa kita perlu ulama-ulama ni? Kerana mereka mensyarahkan hadis tu. Tapi kita tengok juga syarah. Syarah kadang-kadang dua aliran. Ada dua aliran. Aliran lembut sikit, aliran keras. Oh, ada tiga. Sederhana. Wasatiyah dia panggil. Kita nak tengok, kita nak timbang. Kalau pisang sekilo, 2 kilo, kita nak timbang. Timbang pisang tu. Biar jelas maknanya. Berapa kilo? 2 kilo. Timbang. Oh, tak cukup kilo tak cukup kilo, tak jadi. Jadi kena timbang dia panggil. Jadi hadis-hadis ni kita kena faham dia panggil.